Tak ni tak. Wassalatu ala nabi. Itu deh. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salam khabah fardun wassalam tadah. Bermula selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir, lepas daripada kita baca tasyahud akhir, okey. Wa qabla atau balik ba'dah, dan sebelum daripada kita beri salam, selawat tu fardun. Sebab kalau di tasyahud awal tu tak apalah sunat dah. Hal ni jadi fard. Mudah ya sini ni. Ya kita ni ya tengah ya tak payah. Ya payah depan. Depan dia tu perkataan Imam Ghazali. Tengah bekah ya tak payah mana, payah belakang. Belakang tu pun payah Imam Ghazali dah. Payah sikit. Tapi tak apalah. Kau kira tengok dalam bawah al-makna bermula makna. Khabar anna min furudis salati, bahawa setengah daripada fardu bagi semaya, isim muakhar anna as-salata ialah selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila selawat ba'da tasyahudil akhiri, lepas pada kita baca tasyahud akhir. Tapi tasyahud muslim ni ke sepereh belaka dak. Tasyahud muslim ni dak. Tahiyatulillah. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi. Assalamualaikum. Syahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Orang panggil tahiyat sepereh bulan Ramadan dak. Lewat mula. Dia lewat. Nampak slow sikit tahun ni. Memang orang lain pun ada buat 20. Tapi rasa slow je tahun ni. Bahasa kita klik tu tu. Tu. Kita siap masa kita klik pedang. Kita klik lah lewat. Atau lewat sikit tu. Awalnya kalau kita kira macam lagu dia tu banyak sikit deh. Kahwin ni. Kahwin ni ada kasih mahir sudah lah kahwin ni. Dia kata ba'da tasyahud akhir fala yasihhu tafriq, maka tidak sah anta taqaddama salatu, oleh bahasa mendahulukan selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulukan selawat di atas Nabi sallallahu ala syai'in minhu, di atas suatu daripadanya, daripada tasyahud. Dia kata macam tak? Selawat datang Nabi tu lepas pada tasyahud akhir. Lepas ada saya, maka tidak sahlah mendahulu selawat atas Nabi tu. Maknanya kita tak selawat dulu tak. Ala syai'in min, di atas suatu daripadanya daripada tasyahud akhir tadi tak. Moga kena hak tartib dia. Maknanya kita panggil tak sah ke apa sini? Dia panggil tak sah baca selawat. Makna tak dikira. Maknanya kalau dia nak tu kena baca sekali lagi lah. Sebab ia tak sah baca tu sebelum daripada tasyahud akhir, kerana tilik kepada syarat tartib dia nak baca ialah lepas pada tasyahud akhir. Kalau dia beri salam lagu tu namanya mula. Wala tushtaratul muwalatu bainahuma, dan tidak disyarat akan muwalat bainahuma, bainat tasyahud wassalah saat ni tu. Salah apa wassalah ada selawat. Makna di antara dua tu tak syarat muwalat. Saudara. Makna lepas pada tasyahud ni kita pun baca doa lain dulu. Lepas tu baru kita baca lawak. Lepas pada tasyahud kita baca ni dulu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu dulu. Allahumma inni a'udzubika minal qabri ka, minal azab ka, min fitnati mahya ka. Allah gila. Cak tu dulu. Tafriqnya fala yadurru takhallulu dzikrin, maka tak jadi mudarat oleh selangi zikir. Zikir dulu celah tu. Yang minat ni. Au sukutin, atas balik pada zikir. Tak apa juga. Bainahuma, bahanilah tasyahud dengan selawat. Tak apa celah tu dak. Walau tawilan, makna walau
kana takhallulu. Makna walau kana takhallul, dan jikalau adalah selangi lagu tu tawilan, maknanya panjang. Tak apa. Sebab bila tak syarat mualla, maka tak apa. Selangi panjang tak ada. Cuma orang kita tak ada buat dalam lagu tu. Lepas pada tasyahud selawat. Allahumma ghfir li ma qaddamtu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabin nar, min fitnati mahya masih dajjal. Doa lah kita ni. Wa amma salatu 'alal ali, ni sunat ab'ad. Adapun bermula selawat di atas keluarga. Fit tasyahudil akhiri, pada tasyahud yang akhir, iaitu tasyahud. Hak ni fa jawab. Jawab bagi amma. Fa ba'dun min ab'adis salah. Maka sunat ab'ad daripada segala sunat ab'ad semaya. Wa ala ali Muhammad. Kita ada kata gitu ke? Di atas keluarga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenis sejarah-sejarah lagu ni, orang yang terjaga dalam sejarah, kalau kita tengok kok, kena orang ahli Madinah dengan puak Habib Kunung dah. Wak ni dia jagalah media-media sejarah. Sebab kalau kut Madinah ni dia akan kuat baca hadis. Dia akan kuat baca hadis, maka dia terjagalah. Kalau pak kita ni kurang. Kalau kut Mekah ni pun wallah alam dah. Cuma kita tengok ulama-ulama Melayu kita, baik bila duduk kat Mekah ni biasanya dia kuat kut pekoh ni. Kalau orang kut Madinah ni biasa dia kut hadis sikit, sebab orang India lah. Aku hadis tak. Kut Yamin ni wallah alam lah, buat kita tak jengki juga. Nah jenggoh. Tu segi kut Yamin. Tak. Lagu ada tak. Wallahu alam tak. Cara pengajian, tapi dengan apa Ustaz Mahezak ke ayat tu tak. Kut Yamin ni pakai Syafi'i dia. Pak Abi Umar lah, Pak orang lain tu tak tahu tak. Abi Umar. Kalau pergi di Jamid dah sepatutnya ngaji kita atur dah. Tak kawak. Tak. Bughyatu mustarsyidi tu dah. Moga ulama Jamid qadhi Jamid tu kaki tak ada. Patut tak. Tapi nampak Jamid kelik tu tak ada ngaji kita tu. Tapi tak ada orang ngaji. Payah tak. Ya kita ini fatwa oleh qadi ke. Tetap mana baca, tak mana baca tu baca, tak mana nak baca. Payah. Wassalamu minas salat. Dan beri salam. Tak ada. Dan bermula beri salam minas salat daripada semaya fardun. Ialah fardun juga deh. Wa aqallu sikit lagi, dan bermula sekurang-kurangnya salam. Assalamu alaikum. Tu paling-paling rekat. Al-makna bermula makna anna min furudis salat, bahawa setengah daripada fardu semayah, isim muakhar as-salam, beri salam lah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhuru. Ada remo ayat hadis salah hampir-hampir ni tak. Miftahus salah at-tuhur. Ya tahu tu ya kena gini dulu ya. Naik miftahus salah at-tuhur. Aduh dah. Jadi kena ayat tu, tapi syarah tak kena. Siapa yang mengata suruh lagu tu? Tak. Hanya satu ulama sahaja, ialah Imam Asnawi. Ibn Hajar tak suruh, Ramli tak suruh, Nawawi tak suruh, Rafi'i tak suruh. Tak. Mana hak yang suruh tu ialah Imam Asnawi seorang. Jadi duk pakai hak seorang daripada hak yang di jam'ul ulama. Ini jadi pelik. Tak. Kalau riwayat seorang ni jadi balik gi kuat daripada mutawatir. Gi pakai supaya dengan hadis ahad ni gi kuat pada mutawatir. Pada hadis mutawatir itulah dak memberi makna kada yakin itu. Pelik dak. Wa tahrimuha atas balik pada miftah. Dan haramnya haram salat at-takbiru ra. Dak. Haram takbiratul ihram tulah. Wa tahliluha, dan halalnya halal salat at-taslimu, makna beri salam. Tak lagi. Jadi jemur ni. Jemur panas. Dia nak juga kepanasan dia. Warruknu, dan bermula rukun huna di sini, wa ia rukun jumlah khabar an-nutqu, ialah bertutur, bercakap,
Berkata bitaslimatil ula faqat, dengan salam yang pertama iaitu salam sahaja faqat. Duna saniyah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma taslimatus saniyah, adapun salam yang kedua, wal iltifatu laha wal iltifatu litaslimatil ula sunnatun muqtada khabar sunnatul belakang. Adapun salam yang kedua ia salam wal iltifa atas balik pada kata taslimatu dan berpaling, makna berpaling muka. Baginya bagi saniyah wa atau bagi taslimah pun tak apa dak. Wal iltifatu dan berpaling muka juga litaslimatil ula atas itu juga. Bagi salam yang pertama khabar dia fasunnatun sunnah. Tahu tak? Salam kedua sunat, paling muka hak saniyah pun sunat, paling muka hak yang pertama pun sunat juga. Gitu tak. Oh, kita duduk semaya learning lah tak. Ya ibadat ni. Ya baru-baru ni ya rasa lain. Dah lama-lama kak. Ya jadi rasa biasa. Tu dia panggil tawar dalam ibadat tak. Sebab ya orang dakwah ya panas semua. Baru ya semangat dia. Tidak itu jadi macam tawar. Itu apa tak? Ya kena panas semua. Baru nasi, kalau nasi payah basi lah. Kalau ada tinggal udah basi. Kami kasih basi. Ngerok. Wa aqalluhu dan bermula sekali salam assalamualaikum. Wa akmaluhu dan bermula terlebih sempurna salam assalamualaikum warahmatullahi. Ketika Nabi duduk semaya ya. Seorang sahabat tu tak? Jadi setiap hari Nabi duduk semaya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab wa'alaihis-salam. Tak ada jawab wa'alaika dah lah. Sebab jawab dengan kaf khitab tu batas maya. Wa'alaihis-salam. Tak, banyak-banyak macam-macam riwayat lah. Kata-kata jawab dengan wa'alaihis-salam. Jawab dengan keadaan ghaib. Tak jawab khitab. Tak, bila je klik kita Najashi duduk semaya. Jadi salam dia. Assalamualaikum. Najashi tak jawab ke? Dia tak jawab. Bila dia klik mari tanya Rasulullah. Hamba pergi. Wisalai Rasulullah jawab nanti. Wisalai kepada Najashi tak jawab. Nabi Rasulullah jawab kata, dalam semaya itu ialah banyak sibuk dalam semaya dengan Allah. Maka tak kabar dia. Orang hak jenis lazat. Najashi aja. Hadis dia panjang. Wa yushtaratu li sihhatihi dan disyarat bagi sahnya sah salam umurun. Nah, faedah beberapa perkara. Mana jamak daripada amru. Minha khabar muqaddas. Setengah daripada umur ta'rifu belakang tada ma'rifah. Mana kita panggil alif lam. Bil alifi wal lam. Fala yakfi maka tak madai salamun alaikum. Ada setengah-setengah tu imerok. Salam. Bunyi salam gitu dah. Lepas tu nak kali lagi tak? Kama salil himari yahmilu asfara. Boleh, jadi nak kali lagi kan? Dia tak boleh tak? Kama salil himari yahmilu asfara. Gitu. Oh ya jadi apa nama? Comel juga tak? Untuk peringat. Tak email dia. Tak. Berarti email dia gaji Mekah juga tak? Tahu ke. Lain dah. Beza banyak dah. Lain dah. Tengok mai dulu kot tangga ke? Tak. Itu lama benar ya baru ni kebetulan ada tahlil ni gimana ya? Sepatutnya ke? Kama salil himar yahmilu asfar. Salam tu lah sepatutnya ya. Tapi ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnah dah muslimin. Wish. Al-ityanu. Atas balik pada ta'rifu wa rata. Dan mendata bika fil khitab dengan kah khitab. Fala yasir taqsa assalamu alaihi masalah. Al-ityanu dan mendata. Bimi mil jam'i dengan mi jamak Fala yakfi tak memadai salamu alaika.
al-muwalatu berturut-turut baina kalimatai hidup antara kalimah dah. Nak assalam so alaikum tu so okey. Anda turut. Fala wa fayaduru maka jadi mudarat ia salam lau sakata jikalau diam la ia seorang mafhum mutlak sukutan tawilan akan sebagai dia yang lama lah. Orang tengok pun orang panggil lain-lain dah dua tu. Au qasiran atau balik pada tawilan pendek tapi wa qasada bihi dan qasak ya seorang bihi dengan qasid qasak akan qata'ahu akan memutus salam. Sebab bila yang panjang ke. Patah lalu. Kalau pendek, patutnya kosak. Maksudnya, nak putus dah. Nak pakai tak jadi dah. Tahun ni awal-awal dah. Awal-awal habis itu dah. Terawih 7 kaat dah. Nak berlaku dah. Dulu, takbir raya dah. Silap macam-macam dah berlaku dah. Makna mari tak lepas. Tahun kali tu macam ada dah. Ni berlaku ni. Ingat tahun lepas bukan tak email. Hak lagi ruah tak baca tihah. Bukan baca. Dia baca dah tak buka ayat. Buka ayat CCTV. Ingat ke itu tak? Apa habis dah? Orang flashback balik di CCTV tu. Tihah tu tak cukup satu ayat. Beres. Hak lain. Kalau tak cukup di Asia tu. Malaysia ni orang pun tak ada. Ada Malaysia juga tu. Sama rasa tak elak gitu lah. CCTV. Gitu lah. Maknanya bukan tu email tu tak jaga. Ya jaga dah. Habis yang mari yang kali gue. Yang mari kali gue. Masa jaga dah. Supaya tu email lah. Dia rayak ke makmu ni. Pani maya gaya ni takbir 7 kali dah. Apa nama tak kali ke rumah takbir 5 kali dah. Lepas naik dia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut naik takbir macam mana. Ya dah. Lupa mak kan. Wa aqallu tasyahudil wajibi. Sikit lagi. Baru mula sekurang-kurang tasyahud yang wajib ya tasyahud ialah at-tahiyyatu lillah. Betul tak? Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat boleh tak? Ayyuha. Ngasamanya ya ayyu. Ya Zahra. Ayyu itulah. Ya bina atas damah. Betul tak? Pada makna yang munada bagi ya. Ha tu sebagai haraf tambih. Nabiyyu itulah sifat pada ayyu pula. Dia baca ya ayyuhan nabiyyu. Dia baca dengan roh. Sabak. Ya ayyuhan nasu. Nasu dia sifat pada ayyu. Barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sikit lagi ni. Ya kata ma dzakarahul muallifu Habib ni lah. Barang yang telah sebut oleh muallif kita rahimahullah taala wa ma qaba aqallu tasyahudil wajibi ialah sekurang-kurang tasyahud yang wajib. Tak. Sekurang-kurang tasyahud yang wajib al-ityan wajib mendatang. Yang wajib mendatang bi sifat pada wajib. Wajib al-ityan wajib yang mendatang bihi dengan tasyahud ni mendatang akhir salat ai fi akhir solah takdir gitu tak. Walil musalli mana wajaizun lil musalli atau wayajuzu lil musalli yang panggil alamul jawaz lam pakai mana harus bagi orang semaya. Ya dak wayak musalliyah sepatut pun mesti juga tak. Puas ke tak? Musalli tak. Ayyakula bahasa berkata ya musalli fi akhir pada akhir mana? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada orang ke dia kata lagi dah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ummi kamu tu. Banyak lagi tak? Badalan kata saat ni badalan ganti min qaulihi daripada katanya kata musalli wa anna Muhammadan rasulullah. Gitu. Boleh juga tak? Kalau bab-bab selawat kamu gini ni, ya kena main kau ni lah. Kau awak habis-habis gini lah. Orang aku yang amal. Selawat ni yang banyak semua. Lafaz selawat ni macam. Amalan dia dah. Amalan dia dan pengajian dia tu memang kuat. Kita tengok ni kuat.
Oh, tengok. Ibn Hasri dak. Apa nama gapo? Hak anak murid Habib rumah hak mula-mula Malaysia tengok. Habib Malaysia lah ni. Habib apa? Habib Ali deh. Habib Ali deh. Habib Ali. Maknanya orang tu telakon tu. Ada mau ada peluang ngaji luar lagi tak? Kita tak ada peluang. Pun. Jelas boleh deh. Ya kecek bahasa yang orang boleh faham ramai-ramai deh. Kalau apa nama ni Syekh Nuruddin ya Allah yang sedap, tapi kita tapi bahasa kita tak apa faham sebab ya bahasa capur dia. Ya. Deh. Sebab dia baca hadis Muslim ni pagi ke. Dah ada kita pun dengar juga dengan dia baca hadis, tapi kita tak apa faham sebab bahasa dia okey. Dia baca hadis pagi dulu tak. Kita tak apa faham. Dengar juga ada hadis dia baca sebab bila orang pakar baca ni ke. Kita nak dengar cara surah dia gapo tak. Supaya dengan Maulana Hussein baca dah. Dia pakar dia. Wa yakfi dan memadai inda Ibn Hajar di sisi Ibn Hajar fa'il pada yakfi qasa alafah wa anna Muhammadan Rasul qasa alafah. Min ghairi zikri abduhu tak apa. Wa khalafahu dan menyelih akak Ibn Hajar Ar-Ramli. Tak apalah ya ruan ni dok. Ya kalau tak balah tak sedap juga dok. Ya balah ilmiah tak apa. Wa aqallu tasyahudi dan bermula sekurang-kurang tasyahud kita baca luar kita baca dalam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok bawah sikit. Wa ikhtara Syafi'i. Dan telah memilih oleh Imam Syafi'i Idris radhiyallahu anhu hadzal lafdh mafhum hadzal lafdh akan ini lafaz Imam Syafi'i ambil ni tahiyatul mubarakatus salawat ni tak sebab apa li ta'akhurihi kita kah tak li ta'akhuri bagi akhirnya bagi akhir ni lafaz wali qauli Ibni Abbas atau wali ta'akhuri dan bagi perkataan Ibni Abbas gapo kita tu dah rawahi dua riwayat aku baca dulu macam gini dah rawihi yang meriwayatlah ya Ibn Abbas akan ini hadis ni dah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam gini yu'allimuna mengajak ya Nabi akan kita zalika lafzah ni jadi Ibn Abbas kata Nabi ajar kami gini apa lagi tak bila lagu tu apa yang kata kama yu'allimuna as-surata seperti barang yang telah mengajak ya Nabi akan kami as-surata. Macam gitu. Nampak ke dah? Jadi bila ni inilah jadi Imam Syafi'i kita pilih ni ni. Akhir bagi lafaz, lepas tu pula ada perkataan Ibni Abbas. Wa ziyadatil mubarak. Dan tambah pula lafaz mubarak. Fihi fit tasyahud. Wahwa dan ia ia panggil wahwa dan ia ziyadah ni tak diziyadah. Au faku tak lebih muwafaqah. Mana tambah lafaz mubarak ni ia panggil tak lebih muwafaqah. Liqauli ta'ala kerana firman Allah Ta'ala tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Di situ dah. Ya faham pada ni lah. Ya faham pada ayat kata ada mubarakah. Dah tu ya bubuh lip belakang. Tak ada apa lah. Ni pun tak ada. Nak buku tak apa. Saya buku tak apa tak. Dan lagi pula ia kata fahuwa aula min khabari bani Mas'ud. Fahuwa ada ia qauli bani Abbas ni lah. Fahuwa ia qauli bani Abbas aula terlebih utama min khabari bani Mas'ud radhiyallahu anhu lah. Khabar daripada Ibni Mas'ud. Maknanya lemon ni pun ada juga dah. Hak tu hak khabar Ibni Mas'ud. Ada orang lain. Jadi dia kata wa in kana dan jikalau adalah ia khabar Ibni Mas'ud ni au asahha tak lebih sahih min riwayat Ibni Abbas lagi. Apa lagi? Kalau kita nak banding di segi sahih riwayat Ibni Mas'ud. Tapi kalau kita nak banding di segi muwafaqah, muwafaqah nampak Ibni Abbas. Apa betul tak? Wa huwa dan ia betul tak?
Dan ia khabar Ibn Mas'ud tak ni itulah. Maknanya kena kepada ila akhiri ma. Wah ni kah? Korek Ibn Abbas ni rak. Kat Ibn Mas'ud ni. At-tahiyatu li adalah Ibn Mas'ud. Wa Ibn Mas'ud at-tahiyatu lillah wassalatu wat-thayyibah. Masa payah sikit baca gini deh. Sebab kalau kita baca at-tahiyatu lillah wassalatu wat-thayyibah. Gitu deh. Masa pelik ni. Tapi kalau tengok riwayat asah ni. Asah Ibn Mas'ud daripada riwayat Ibn Abbas. Riwayat Ibn Abbas tadi lah. Kalau atas kita dah baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu dia panggil riwayat Ibni Abbas. Kalau kita tak baca riwayat Ibn Abbas, kita nak baca riwayat Ibni Mas'ud, kena baca at-tahiyatulillah wassalatu wat-thayyibat. Kalau takut baca ni tak sudah bayar. Tak. Sebab apa? Suk mana tak tahu dia mana. Habis. Wa yajibul idghamu sekali lagi. Wa yajibul idghamun nuni. Dan wajib oleh idghamkan nun fil lami pada lam fi an-la. Ni kena dia tak boleh nak baca an-la. Dia baca an-la. Ilaha illallah. Wa idgham tak idgham. Wa idghamul lami fir ra. Kena idgham lam pada ra juga. Mana fir rahman. Okey. Sebab rahman kena idgham. Okey. Bandingin tak. Wa kadza begitulah kullu mudghamin tiap-tiap benda yang diidgham. Begitulah. Kena masuklah kalau benda diidgham tak. Sebab kita baca tiap maliki yaumid din, bukan maliki yaumil din. Diidgham. Fa illam yudgham, maka jika tidak diidgham akan kullu mudgham. Kalau kita tak idgham, benda yang diidgham wa a'adahu, dan mengulangi seorang akan lafaz ala shawab, di atas yang betul, sah ya ismaya. Ya tak idgham, pasti ya ulas semua. Ulang. Tu tak apa tak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patut iyyaka na'budu. Tak apa. Oh ya ada. Iyyaka na'budu. Ni asal iyyaka na'budu wa siaplah tu. So, wa illa jika tidak, makna wa illam ya'ud, kalau ya tak uleh batalat ya semaya dia. Tengok bawah sikit. Dia kata hada, ini kata butlanus shalah. Domeh nak tak gitulah. Baik sikit ada hijau. Ini ni al-mu'tamadu. Wa qad naza'a, sungguh telah bantah fil ibtal pada bantah minal qadiri, daripada orang kuasa, bantah oleh Ibnu Qasim al-Ubadi. Pula dah. Dah khilaf pula dah tak? Sebab apa yang ada bantah? Hilap pada naza'a. Li anna tarka idgham, kerana bahasa tinggal idgham la yazidu, tidak menambahlah ia tinggal idgham ala lahni, di atas salah. Nampak lagi. Tinggal idgham ni tidak tambah di atas salah. Salah allazi yang yughayyiru, yang mengubah ya allazi al makna akan makna. Betul tak? Mana guna betul tak? Orang yang tidak idgham mengikut Ibnu Qasim al-Ubadi ni tak ada. Kerana apa? Kerana tinggal idgham tidak menambah di atas salah yang mengubah makna. Ayuh dah. Tapi kamu tamat kata apa? Batalah. Tapi kalau Syekh Ubadi ni tu pula, sebab dia kata tinggal idgham bagi dia ni ia salah di atas jalan tak mengubah makna. Bila tak mengubah makna tak jadi bah. Tak. Tak apa dah. Tak. Nak buat mana? Enggak. Ulama kata wa aqallus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Semua jangan duk buat pelik-pelik sudah tak. Pelik kata. Orang kata pelik pula. Lupa. Zahab Allah.